Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Khamis, apa hari bulan? 17 kan? 17 April 2025. Apa nama? 18 Syawal 1446. Sekarang pukul 11.31 pagi. Ya Allah, bila tak apa. Takut aku kawasan ni memang nak kena korek lah. Ni ada tak tahu leaking, air keluar kan, air keluar ke jalan raya. So daripada last week lah, dia repair tu tak settle lagi lah. Kan masa yang hujan lebat sangat tu, daripada malam sampai ke pagi hujan lebat tu, besoknya dia air keluar. Lepas satu-satu lah kat sini. Ya Allah, besar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah sakharul lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'af min syarri fil ardi wa la hisna wa inna wa sami'un alim. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Mirul beli sarapan yang bagi tadi. Ada nasi lemak 2, mihun, mi goreng. Banyak lah. So saya pun tak masak lagi lah setakat ni. Kita habiskan dulu lah apa yang dah dibeli. Saya selamat siapkan chili oil semalam. Cuma malangnya garlic chili oil nak kena buat 6. Tapi saya dapat buat 4 je. Bahan-bahan calculation saya salah. Yang kan macam boleh dapat lebih, rupanya tak cukup. Jadi Atikah dia nak 5, kakak saya nak 1. Saya cakap kat Atikah, kau nak tak ambil dulu 3 ni, yang lagi 2 nanti later lah. Tak kisahlah kalau kau dah tak nak order pun tak apa. Ataupun kalau kau nak maksudnya batch lain lah, ambil dulu yang 3 ni lah. Dia tu okey. So 3 untuk dia, 1 untuk kakak saya. Yang chili oil biasa untuk kakak saya seorang lagi. Anak-anak dia nak makan kan, Husna tu nak makan. Saya baru siapkan tadi. Tengah tunggu dia cool down. Kita akan transfer ke dalam balang. Alright, okay. Terima kasih kerana telah tonton video pertunangan tu kan, sampai 1,000 views dah, Alhamdulillah. Saya buat 2 version video tu. Satu lagi yang uncut punya, saya share dengan ahli keluarga sahaja. Maksudnya yang itulah yang ada cakap pasal mas kahwin, hantaran berapa tu, saya bagi link dekat keluarga. Unlisted tahu tak? So orang yang ada link je boleh tengok video tu, macam tu. Tapi yang lawak ni kakak saya, Izzati ni, dia share link tu dekat thread dia. Link yang untuk sepatutnya untuk family tu. Sebab saya pun tak cakap lah, ini untuk family. Saya untuk family. Kalau nak tengok yang macam untuk the public, ke dekat channel saya, yang lainnya saya ada buat. Saya censoredkan hantaran dengan mas kahwin tu. Tapi tak tahulah pun kalau ada orang tengok ke tidak pun yang dia share link tu. Setakat ni saya tengok ada 20 views kot, ke tak sampai 30 views dekat video tu, yang sepatutnya untuk family tu. Wallahualam lah, tak tahulah kalau ada yang bukan family tengok tu, tak apalah, nasib-nasib lah kan. Tapi kakak saya Ati ni pun, dia bukanlah ada ramai followers apa pun, berapa orang je dekat thread tu. Tak adalah sajalah benda perkara-perkara macam tu, macam tak apalah sebab orang kaya pun orang tak share kan, orang tak cerita pun berapa banyak hantaran yang apa. Tak ada orang yang kan, yang orang tengok majlis gilang gemilang tu, mana ada orang cakap orang punya hantaran semua berapa, betul tak? So kita pun tak payahlah kan, dia punya sudah. Macam-macam hal juganya. Kisah Suhail punya kekahwin ni bulan 10 kan. Okay, so dia macam ni. Mulanya kita nak buat lah juga belah kita. Okay, lepas tu Suhail, biasalah budak-budak sekarang kan, yang kan kita orang pergi tengok rumah Abang Jamil tu kan. Bila dah pergi tengok-tengok,
mak daripada awal tak berkenan lah. Tengok gambar pun mak kata tak payahlah. Kakak saya pun kata panas ni kan. Panas ni kan. Memang tak ada aircon sebab dia open kan. Yang ada aircon satu bilik kecil je, bilik untuk nikah tu. Macam tu. So sampailah ke sana, Suhail tengok dia sendiri pun kata macam tak nak lah. Dia sendiri yang cakap tak nak. Okey lah, fine. Tak nak. Lepas tu saya pun carilah seluruh Lembah Kelang ni lah punya catering, punya dewan lah, tengok kan. Susah jugalah kan. Adik kita tu pun dia ada taste dia sendiri kan. Tak apalah, last cari. Lalas mak kata kita buat je lah dekat dewan kau dulu Saibah. Dewan Taman Tasik Ampang Hilir. Dewan tu memang besar, memang fully aircon. Kat luar tu ada permainan. Orang boleh tengok tasik kat luar tu lah, luar dewan tu. Dia tak estetik lah dewannya. Tapi caterer boleh lah mencantikkan dewan tu seperti mana kita punya request kan. Okay, so dah macam okey lah. Tapi ni dia jadi macam ni. Bila kita tengok package catering tu, package yang paling murah is berapa? 1000 packs 1000 packs RM14,000 ke RM15,000, tak ingat saya. Jadi bila dah macam tu, jadi isu pula yang ni tau. Dia jadi macam kita nak jemput siapa ni kan, ramai ni kan, 1000 orang ni. Mak sampaikan kena nak buat list jemputan tu, dah sampai jemput kawan-kawan yang dah lama tak jumpa semua ni tau. Sampai ke situ demi nak memenuhkan number of packs tu. Dah macam Allah, sampai macam tu sekali dah pula. Demi nakkan package murah, nak kena panggil 1000 orang. Dah contact lah siapa-siapa dah kan, yang dah tak jumpa lama semua kan. Dan Suhail pun kata sebabkan itu, sebabkan dewan tu bukanlah apa yang dia impikan. Jadi dia kata okeylah, serahkan kepada kakak, mak semualah. Suhail tak campur lah kan. Suhail just macam tak tahulah, ready. Bukanlah baju pun tidak, sebab baju pun dah termasuk dalam package tu. So dia macam follow je. Macam tu tau. Alright, tak apalah tu, okeylah. Tapi tu lah disebabkan isu jemputan, kita rasa macam dah jadi macam tak praktikal something lah. Terus cancel. Tak payahlah, dia tak payah buat belah kita. Mak pun rasa mak macam tak ada duit. Tak adalah nak keluarkan RM15,000 tu, tak adalah nak cekau kat mana macam tu lah kan. Adalah, tapi macam tak tahu, kita pun tak tahu mak ni sebenarnya ada duit ke tidak. Kita pun tak tahu mak cakap macam tu. So kita pun macam kalau mak dah cakap tak ada duit, tak apalah, nak macam mana kan. Okeylah, kita gabung. Okey, dah tak ada dah, tak ada benda-benda lain dah. Okey, kepada kita semua tahu majlis sebelah je. Kita akan panggil adik-beradik mak, adik-beradik abah, pergilah ke wedding di sebelah perempuan. Alright. Lepas tu, so yang belah perempuan ni pun diorang pun macam baru lah. Rupanya macam tak settle juga lagi hal dewan. Macam baru-baru ni je lah, baru dapat secure kot. Baru-baru ni je. Alkisahnya, diorang nak dapatkan dewan tu, nak juga dewan tu cantik, dekat belah sana lah, dekat Meru ke Kelang ke Kampar, tak ingat lah. So I share semalam link. Diorang dapat sesi malam disebabkan siang dah penuh. Yalah, dah penuh satu event lah siang tu, maksudnya diorang dah terlambat kan. 25/10/25 kan, tarikh pun tarikh cantik. So memang lambat, dapatlah malam kan. Okay, so saya pun macam malam ke kan. Saya tak pernah pergi kenduri malam-malam, tak pernah. Okay, ada wedding sepupu, nikah sepupu Mirul hari tu pada waktu malam dekat rumah Ucu lah, rumah mama, rumah Ucu sebelah tu, belah malam. Tapi dia buat nikah saja, besok ni baru sanding. Okay, so yang ni nak sanding malam. Okay, sanding malam. So sanding malam ni memang jadi issues lah sikit kan. Okay, sebabnya masa memang suntuk kan. Maksudnya majlis start pukul 8 kan. Biasanya standard pukul 8 lah. Jadi pukul 8 orang memang akan datang pukul 8 lah kan. Semua orang nak datang pukul 8, siapa nak datang pukul 9? Dah lambat kan. Nanti makan-makan dah pukul 10 kan. Macam kesimpulannya dia pendek lah tempoh waktu dia berbanding dengan siang. Okay, titik. Alright. So mak mati-mati lah tak setuju. Mak kata malam ni macam mana kan. Nanti adik-adik mak dari Melaka, adik-adik abah ada yang dari Kedah kan. Macam dah satu hal pula dia orang nak kena datang malam. Yang nikahnya nikah lepas solat Zohor pada hari 25 tu hari Sabtu kot 25 Oktober. Nikah siang, lepas Zohor malam tu lah majlisnya lah. Okay. Jadi mak tiba-tiba pula
date kerana isu kenduri ni belah malam, mak terus kata tak apalah Yai, kita buatlah sebelah kita kan. Kita buat sebelah kita sebab mak tak nak susahkan adik-adik. Macam tu. Dan adalah all other logics. Contohnya itulah macam orang akan sangat ramai masa kenduri belah malam tu. Maksudnya jemputan belah perempuan dalam 800, belah lelaki dalam 300 lebih. Total 1100 orang. So 1100 orang tu, kalau lah kata orang datang sekali kan, pukul 8 hingga 9 tu, macam ni lah kan. Jadinya mak sekarang ni nak tarik balik mak punya jemputan 350 orang. Okay, tak join yang belah malam tu. So InsyaAllah majlis akan lebih bernafas sikit lah, dengan kita tarik 350 orang tu untuk tak perlu pergi belah perempuan, pergi kat belah kita. Gitu. Jadi macam kelakar lah. Mula-mula mak nak buat, lepas tu dah tak jadi, kata tak ada duit. Lepas tu bila tiba-tiba kita cakap majlis ni belah malam, tiba-tiba ada magic, ada duit. So kita buatlah belah kita kan. Kakak saya tak apa, mak biar dia settle semua. Kakak settlekanlah, nak cari tempat lah, benda semua kan. Saya macam Suhail ni pula, dia dah rasa macam tak apalah kan, dah elok-elok dah kita buat sebelah tu, kenapa nak kena sampai dua belah pula kan. Nanti dua belah nak keluar duit lagi. Lepas tu kita carikan je lah homestay untuk adik-adik mak, adik-adik abah ni, apa masalahnya kan. Nak baik kita bayar 1000 homestay daripada kita keluarkan 10,000 untuk majlis lagi satu. Saya pun macam itulah kan. Entah. So macam okey je lah belah malam tu. Sign up baby. Bye, I love you, see you later. Dia mesti tak cakap bye. Okay, so dah kelakar lah juga kan. Lepas tu saya cakap lah, okay Yai, macam ni, you sekarang ni diorang berbincang kat rumah mak lah kan. Maksudnya Suhail versus mak dengan kakak. So Suhail tak ada backup, dia seorang kan. Dia pun pening kan, kata itu macam ni, dah macam ni, dah macam ni, dah berapa kali daripada A ke B ke A balik, macam tu. Lepas tu saya cakap kat Suhail macam ni, Yai, macam ni lah, you nak fight lagi ke macam mana kan. Tak apalah Yai, sekarang ni mak dan kakak nak buat, biarlah diorang buat kan. Baguslah tu, in a way seronok juga kan, ada majlis belah you kan. Mak pun nak raikan you kat sini kan, belah kita. Tapi you cakap terang-terang je lah, kata Suhail memang dah habis duit dah bayar duit hantaran. Masa bertunang itu dah settlekan dah, dia dah settlekan bayaran hantaran. So macam banyak gila kan. Saya power dah, dahsyat dah juga Suhail kumpul duit tu kan. Dengan dia baru je start kerja. Dia dah settlekan duit hantaran tu, something lah. Memang dia ikat perut ke apa, aku tak tahulah kan. So nak keluarkan lagi untuk majlis belah sini, saya rasa macam kesian lah kat dia kan. So just make sure, bagi clear yang kata je Suhail dah tak ada dah bajet nak keluarkan. Suhail all out dah macam duit dah pergi ke belah sana. Suhail tumpu belah sana ni majlis tau. Tak apalah, tak kisahlah, tu hal dia lah kan. Sebab asalnya pun memang tak ada perancangan di belah kita. Okay, so sekarang ni mak nak buat lah kan. Tak apalah tu, Uncle tak apa, dia macam dah tak apalah ya, you follow je lah, cakap kan, you follow je kan. Enjoy je lah, enjoy the ride kan. Lepas tu dia kata nanti kita pun busy lah ni, nak kena buat door gift semua-semua lah kan. Dah ada majlis belah kita. Saya cakap lah, okey je, seronok je kerja-kerja kahwin ni kan. Cuma dia jadi macam kelakar, sumpah memang kelakar lah kalau kita buat kronologi dia. Mula-mula mak macam ni kata gini, lepas tu tak jadi, lepas tu begini. Allah, Suhail asalnya dia nak buat garden team lah, garden wedding kan. Dahsyat lah, saya cari tempat caterer Hulu Langat tau. Benda Hulu Langat tu ada berapa banyak, semua saya kontak. Lepas tu kita pun tengok bajet kita kan. Ni melampau mahal ni, tak mampu lah apa benda semua lah. Dah lah, bila kita nak buat kalau kat Hulu Langat memang nak kena cari juga homestay semua macam-macam. Memang saya terlibat lah dalam proses research tempat tu, tempat dekat mana nak buat dengan caterer. Tapi dah sekarang tempat kan dia package sekali dengan makanan kan. Sekarang ni pun orang dah bagi sekali baju, fotografer semua dah all in kebanyakannya. Macam itulah. So aku cakap okay, dah tak jadi ke, okay fine. Penat jugalah aku mencari tu, sampai saya cari tu sehingga kan satu masa tu Instagram dengan Facebook saya keluar iklan dewan kahwin je. Lawak gila. Aku macam dah pangkal not interested, already buy the item lah, apalah.
Okay, so sekarang ni insya-Allah akan adalah majlis belah kita. Okey lah juga. Tak tahu, saya tak tahu akan buat dekat mana, sebabnya memang sama je. Bila dah bulan 4 kan, wedding ni bulan 10. Tak tahu tak ada pun. Tata kan buat kat rumah je kan, boleh jadi juga. Tengoklah macam mana rezeki Suhail nanti. Itulah kisahnya, macam itulah kan hal kahwin biasalah kan. Macam saya dulu memang kita buat satu majlis je sebab jiran kan. So sama je lah kita punya tetamu tu redundant, orang yang sama kan. Tambahlah kawan-kawan belah mak, kawan-kawan belah kita, kawan-kawan family. Tak apalah, maksudnya kita dah, oh ya Allah. Okey lah, majlis kita tu gabung yang proper lah. Mak tambah duit lah untuk kita punya tetamu belah kita. Macam tu, saya pun tambah duit juga untuk kawan-kawan saya. Gitu. Yang saya dengar-dengar, mama dapat balik jumlah bayar dewan makanan tu daripada orang salam kaut tu, dapat balik jumlah tu ke lebih lagi. Alhamdulillah kan. Mirul cucu sulung, anak sulung, so orang pun memang datang lah kan, ramai. Masa wedding kita orang tu pukul 2 makanan dah habis. Makanan dah habis. Nasib baiklah kita punya caterer tu memang ada kedai makan. So bawa apa benda makanan yang ada dekat dia orang punya kedai makan tu, hidang dekat kita punya wedding. Okey, sekianlah kisah saya cakap kat Suhail, tak apa Suhail, jangan stres sangat lah, relax je. Try to gelak-gelakkan je lah. Suhail ni pun dia seorang yang serius jugalah. Dia macam kita orang adik-adik memang macam serius sikit lah. Semua nak tegak je kan. Saya dah kahwin ni lah kot, barulah saya rezeki nak buat lawak-lawak sikit saya rasa. Kalau tidak, betul lah adik-adik kita orang ni jenis yang macam itulah kan, macam membesar tak gembira, you know, bukanlah macam kan saya cakap kan, kita tak ada love, tak ada affection dalam kita punya upbringing tu. So kita orang semua memang serius. Kelakar. Okay lah. So Sabila balik pukul 2.30 hari ni. Dia ada dia punya okay lah, latihan pertandingan bercerita je tu. Oh ni semalam dia cakap, dia kata lah dia dah jumpa cikgu dia tu. Dia nak tarik diri lah. Cikgu dia tak bagi sebab dah tak ada wakil lah. Banyak kawan-kawan dia yang tarik diri lepas tengok skrip tu panjang. So saya cakap tak apa Sabila, nanti starting this weekend malam-malam kita practice together. Dia cakap begitulah. Saya cakap tak apa Sabila, tak apa, it's okay. Nanti katakan masa pertandingan tu kalau ada yang terlupa pun tak apa. Saya cakap tak apa, okay, we just give it our all je. Kita cuba dulu. Masa hari kejadian, let's say you terlupa pun tak apa, okay, no one's gonna scold you, tak apa. Macam tu lah. Alright, itulah topik kita pada hari Khamis yang bahagia ini. Kalut kisah kahwin. Okay je, saya suka je kerja-kerja kahwin ni semua. Masa wedding kakak saya yang Izati tu lah kan, wedding dia tu saya buat cookies untuk door gift. Cookies, chocolate chip cookies, resepi mak lah, memang rich resepi tu. Dia ada oat, dia ada kacang badam lagi kot, memang sedap lah. Barang dia pun yang banyak, sedap. Yang ni pun, yang untuk Suhail ni pun saya terasa macam nak offer juga buat cookies kan. Kalau dia okey, kita buat lah kan, senang je. Bagilah duit. Tengoklah. Ataupun kalau nak senang, kan sekarang kan orang buat bagi kicap, bagi tisu kan, benda-benda yang lebih yang praktikal je juga kan. Tapi tak apa, for me makanan sangat praktikal. Janganlah bagi cawan-cawan,
sudu-sudu, tak payah, itu tak suka. Kan zaman dulu lagi lah kan, dia orang bagi bekas telur yang seramik lah kan. Is it seramik ke? Kan? Dulu ingat lagi orang mamak tu yelah kan, rak penuh lah benda-benda tu daripada wedding orang kan, bekas tak telur tu. Sekarang tak pernah jumpa dah lah, memang tak relevan dah lah kot kan. Alright, okay. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Tak masuk ni pula. Bye-bye. Tu lampu apa? Okay, kita dah ambil Ilhan dah balik. Sabila tak pergi sekolah lama. Saya pun pening lah. Panas gila kan. Dia pun dia kata denyut kepala dia kan. Dia laparnya, panasnya kan. Saya pun sabar ni. Rasa macam mengantuk. Macam mata sebelah, tak tahu, mengantuk. Macam mata sini macam terganggu sikit penglihatannya. Dek kerana cuaca jugalah ni kan. Saya nak cakap saya pakai baju semalam, pakai tudung je. Alright, itulah. Cantik lah, tengok sekali. Tak nampak. Buat cupcake. Cupcake dia punya ada tisu dalam tu. That is nice kan. Ihan tolong bonda ke, Ihan hantar chili oil bagi dekat Kak Ina ke dekat Ami ke dekat upstairs boleh? Tak boleh naik atas. Tak, ikut luar. Ikut pintu luar boleh? Thank you. Nak balik, nak tidur. Dah hantar dekat rumah Tika tadi. So ni hantar kat rumah kakak pula. Sekejap biar benda pusing dulu sekejap. Tu. Alamak. Tunggu sikit. Masih Halimah boleh buat cookies. Bukan. Masih Halimah boleh buat cookies dan susu. Kecil banyak susu. Susu kecil. Lepas tu boleh buat banyak. Okay, yang keluar. Okay, betul. Kan ni kan remember this bag kan. Okay, go. Bukan yang pergi atas. Masuklah lemak kenapa lah. Tak muat Oh, salah. Sorry. Yang ketuk dah. Assalamualaikum. Ketuk. Knock the door, knock. Cakaplah Assalamualaikum Kak Ina. Tadi Min message saya. Dia tanya boleh tak dia nak order something lah, order dessert untuk ada kenduri pakcik dia, kenduri kahwin. Sabtu ni 8 pagi dia nak ambil. So macam awak nak order apa tu kan Min? Saya macam tak ada kan, sambil-sambil saya message tu saya pun fikir lah aku nak buat apa kan. Apa sebab dah lama tak buat kan. So takut jugalah kan, nak kena preparation yang mantap lah. Lepas tu saya tanya jugalah menurut saya tak tahu lagi majlis apa. Lepas tu dia kata kenduri kahwin kan. So kenduri kahwin ni dia kata tak apa, awak nak buat dessert yang senang pun boleh, nak buat dessert yang susah pun tak apa, dia cakap. Saya macam apa yang nak buat kan. Yang senang brownies, tapi brownies ni selalunya dah ada lah, orang dah mesti dah ada dah kan yang so takkanlah saya nak buat brownies juga. So macam nak buat kek batik ke apa ke pun boleh nak buat, tapi macam saya rasa nervous sikit lah macam tu. Kek batik biasa je lah, tak adalah indulgence ke apa ke.
Okay, so lepas tu saya cakap, jap. Hari Sabtu ni kan sepupu saya kahwin. Majlis dia kenduri pukul 11, tapi nikahnya pukul 9. InsyaAllah saya nak pergi dah nikah tu kan. Lepas tu macam Min nak ambil pukul 8. Macam mana saya pun nak keluar rumah dah pukul 8 tu kan. Macam alamak Min, sorry lah Min kan. Terima kasih lah kerana selalu ingat kat saya kan. Tapi saya macam tak sompek ni rasanya. So macam tu lah, tak jadilah, sorry lah Min Saya cuba cakap awal sikit, lepas lah saya macam fikir prepare mental dan fizikal. Punya nak cari kuih Korea. Kita tengok jap. Ada tak kat Bukit Indah? You kat Bukit Indah. Split mine. Mantuk. Tempat tu supposed nak jadi kawas tu. Dah tak ada dah yang kawas tu. Tapi kita still boleh buat. Kawan-kawan Sabila stay kat sekolah. So dia punya parents tak datang lagi. Oh ya, apa nama, saya Ajika dah buat payment untuk chili oil tu kan. Lepas tu saya ajak Amirul dating malam ni. Kan saya dah sebut-sebut nak belanja cookies tu kan. Saya cakap, jom bang, kita pergi jap malam ni. Tinggal jap budak-budak. Apa nama, kan dekat je kan. Boleh tengok saya cakap kat dia, warna apa? Warna green takutnya. So dalam cerita ni ni Peppa Pig dia tu pakai kostum untuk Halloween. Dan George Pig tu dia terjadi dinosaur. Dan dia punya Daddy Pig tu dia jadi witch ataupun vampire. Tapi dalam Japanese tu kita cakap no, dalam Japanese iya ataupun iya. Dia tengok Ryan kan half Japanese kan. So dia belajar Japanese. Iya. Yang kalau ada no, iya. Kalau betul hai. Iya. That is right. Rapid 176. Saya cakap Amirul nak bincang pasal hari Sabtu ni lah. Sebab saya naklah pergi, kalau boleh naklah pergi nikah tu kan. So kalau Amirul tak payah nak pergi awal sangat, saya boleh je lah ikut dia bajet saya kan. So dia datang later sikit lah dengan anak-anak, macam tu. Alah, tak ada pula lah Korea tu. Tengok ada kat sini. Alah, nak boleh check belah sana. Ni Subway. So funny. Masukkan Subway dulu. Masuk kita pergi lagi. Masuk kita dekat sekolah ini tak nak lah. So Ina pergi kami dah full. Sakit perut Ina. Ataupun Ina motor. Kuih Korea tolonglah ada lah. Tak ada pula lah. Kat mana dia buat cari ni. Mentak lah, nak tak agak dah sangat. Nak tidur je. Icing tak ada. Icing Ya ke? Dah nampak kat belakang. Tak ada lah. Tak ada lah macam mana. Ya nak apa? Ya nak apa? Ni cakap Kuih Korea tak ada. I could not find it anywhere. So how? Okeylah, korang bye-bye semua. Assalamualaikum.